Dia nasihat dia ialah just do it lah. Nike kan. Kita memang kita macam kita memang akan banyak fikir lah. Kalau kita tak mula memang kita akan fikir macam-macam. Kita akan fikir nanti jadi yang tu lah, jadi macam ni lah, nanti orang kutuk lah, apalah kan. Kita akan fikir macam-macam. Saya pun fikir macam-macam sebelum nak start tu. Tapi bila dah start macam boleh je. Walaupun lepas satu session tu akan fikir balik, oh ni ada silap cakap ni ada cara kita communicate ataupun muamalah dengan mutarabbi ni tak kena, kena ubah. Somewhat dia bukan untuk side extent, dia bukan untuk orang lain sajalah. Kita tak bukan untuk orang lain juga, untuk diri kita supaya kita become better and better lah kan. Supaya yalah, murabbi ni pun, menjadi murabbi ni pun dia melatih macam mana kita nak jadi guru yang baik, mungkin bapa yang baik kan, masa depan nanti macam mana. Itulah, saya rasa macam kuatkan tekad dan cuba buat dulu. Kalau macam silap, tak apa nak berhenti. Macam berhenti kejap, fikir, jumpa orang, tanya pendapat sebagainya. Kemudian mula balik, cuba untuk perbaiki apa yang kurang dan sebagainya. Allah.